Tak disebut. Kalau itu, nak beritahu kepada kita, walaupun anak kita berusia 12 tahun baru wajib sembahyang, tetapi sebelum usia 12 tahun, dia sudah kena sembahyang. Ini ibrah. Ini pengajaran sepanjang zaman tentang Isra dan Mi'raj. Ingat tuan-tuan. Walaupun usia anak kita 12 tahun wajib sembahyang, tetapi ketika usia dia belum 12 tahun, dia sudah kena sembahyang. Nabi sebut dalam hadis Rasul, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'a sinin." Suruh anak kamu sembahyang sejak usia dia 7 tahun. Suruh sembahyang 8 tahun, suruh sembahyang 9 tahun, suruh sembahyang 10 tahun, suruh sembahyang. Kalau tak sembahyang, pukul, kata Nabi. Wadribuhum wa hum abna' sab'a sinin. Sampai 10 tahun tak nak sembahyang juga, pukul. Sedia rotan saja. Tapi hari ini mana ada bapa-bapa yang pukul anak-anak sembahyang? Ada tak? Ya. Macam mana ibrah daripada ayat Isra Mi'raj? Sebelum 10 tahun dia kena sembahyang anak kita. Kalau semua bapa-bapa berperanan, seorang ini, Pak Jamek tak apa. Dia keluar minyak je lah. Ya. Kalau semua bapa-bapa berperanan, mak-mak berperanan, masuk 7 tahun, nak sembahyang. Ini orang tak nampak sembahyang. Jadi mana nak suruh kalau mak bapak dia tak sembahyang? Kalau mak bapak sedar kes ini, sedar hal ini, masalah ini, suruh anak sembahyang umur 7 tahun. Tak sampai 5 tahun untuk nak sembahyang. 5 tahun suruh sembahyang. Dia baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, masuk 12 tahun sembahyang. Tapi dia kena mak bapak abai, tak suruh sembahyang, maka lahirlah anak-anak yang tak sembahyang. Bila lahir anak-anak yang tak sembahyang, ini jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Masalah apa? Sebab tak sembahyang. Bila tak sembahyang, berlakulah jinayat-jinayat yang susah dipikir lagi. Masalah menyamun, merompak, merokok, meragut, apa lagi? Ya Allah, dadah, ganja. Pasal apa? Cuba nanti latar-belakang orang. Kaji latar belakang penyamun, perompak itu, peragut-peragut itu. Latar belakang mereka tak sembahyang, kalau mereka betah, sembahyang. Itu punca. Sebab Allah sebut dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ini Allah kata, bukan saya kata. Diri tak sembahyang. Kerana dengan mengajarkan sembahyang, dengan bersolat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan menghalang orang sembahyang itu daripada melakukan perkara yang keji dan yang munkar. Hanya ramai orang-orang yang terlibat dengan jenayah. Ya Allah, kita tengok yang berempit-empit. Kalau orang sembahyang tak sembahyang? Sembahyang tak sembahyang? Kalau orang sembahyang dia buat kerja macam tu, saya ingat tak? Orang sembahyang buat kerja macam tu. Orang sembahyang bermoral, orang sembahyang berakhlak, orang sembahyang beretika. Yang duk rempit-rempit tak sembahyang kan? Kita tegur dia. Tak salah, tak pergi masalah. Cuba nak tegur, mat, jangan rempit, mat, bahaya, mat. Kalau menerak temu tu, mat, berjatuh, mat, dari mat. Dia jawab, Ustaz, salah apa? Kalau saya memilih untuk saya mati di jalan yang lurus untuk suruh mustaqim. Tak bisa. Macam mana? Nak tegur orang sangsing macam ni, ya Allah SWT. Kalau mak bapak tak nak ajar mereka suruh sembahyang, kita tegur dia. Dosa. Jumpa sama anak muda tak pernah kenal masjid, tak pernah sujud sembah Allah, kita tidak tegur dia. Saya pernah tegur, mat, cukup lah mat, bukan ada masalah. Mat, saya tengok umur kamu semakin meningkat, mat. Cukup lah, berhentilah tak ada, ubahlah. Mulai besok, bersihkan dirimu, pakai baju yang elok, mat, ikut saya pergi masjid, sujud sembah Allah. Ajak tak elok. Dia jawab juga, Ustaz, kubur masing-masing, Ustaz.
Ya ilah. Saya tu, tuan-tuan tegur. Lu siapa, buat siapa, adalah lu. Saya tegur, dia boleh jawab, Ustaz, pupuk masing-masing, Ustaz. Tak memang tengok. Dia jawab balik, betul, Mat. Pupuk kita masing-masing. Pupuk kita takkan sekali, Mat. Pupuk masing-masing. Cuma saya timbang kalau pupuk kamu sebelah pupuk saya. Saya nak relate tak boleh. Macam mana saya nak relate pupuk kamu gedung-gedung ke dalam saya? Inilah. Maka sebab itulah soal beritahu tuan-tuan, jangka masa tahun ini adalah masa yang diperuntukkan seorang bapa, seorang ibu. Ingat, di usia anak 7 tahun, sebelum 12 tahun, kena suruh sembahyang. Sedia tak? Kalau semua mak bapak berperanan nak rasa, jadi malamnya hari mak bapak tak sayang. Bila mak bapak tak sembahyang, boleh suruh anak sembahyang. Kalau mak bapak tak sembahyang, suruh anak sembahyang, anak akan jawab, bapak belah dulu. Dulu tak sembahyang, dulu suruh buat sembahyang lah, buat dulu. Ya. Bapak jawab, bapak tak tahu pada tua, kamu muda. Orang tua tak sembahyang. Ada bapak cakap anak dia, bapak dah tua dah. Kamu muda. Orang punya tua-tua tak sembahyang. Isra' Mi'raj nak cerita kepada kita tentang pentingnya ibadat sembahyang. Sebab itulah 12 tahun berlaku Isra' Mi'raj, diwajib sembahyang. Usia seorang budak 12 tahun wajib sembahyang. Tetapi sebelum wajib sembahyang, dia sudah kena sembahyang. Satu. Yang kedua, sebelum tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan sembahyang di usia 7 tahun, jangan pula fikir, oh Ustaz dia kata 7 tahun baru suruh sembahyang. Umur anak saya 6 tahun, tak payah belum. Sampai 7 tahun, nah, kamu dah 7 tahun, sembahyang lah. Apa cara? Apa cara? Artinya, kalau 7 tahun dia kena sembahyang, sebelum 7 tahun, di usia 6 tahun, sudah hafal ayat-ayat lazim. Sudah hafal surah Fatihah. Sudah hafal baca tahiyat. Sudah hafal baca dalam sembahyang. Itu maksud saya. Di usia dia 6 tahun, 5 tahun, ajar dia baca surah lazim, hafal ayat-ayat lazim, hafal baca dalam solat. Ini mak bapak sini kata hafal baca doa umum. Kita nak suruh anak baca doa umum. Buktinya, atau dah tengoklah macam tadi dalam TV pesan atau ada tengok dah tak mahu tunjuk aku. Okey, tak apalah. Setiap rancangan saya kata cucu-cucu atau siapa yang ada kebolehan usia 6 tahun, 7 tahun, apa siapa yang hafal ayat lazim, kata orang boleh hantar kepada kami. Arab seorang tak dapat seorang. Tapi agak-agak rasa buat iklan lah. Cucu-cucu atau yang umur 6 tahun, 7 tahun, siapa yang pandai menari, siapa pandai menyanyi, hantar ke saya. Apa yang berpakul, kita tengok lah. Nah, itulah realiti ini. Ramai mak bapak kecil hibur anak-anak. Nak cari bintang kecil, suruh dia menari, suruh dia menyanyi, berlambak-lambak. Tadi pun berlambak-lambak. Nak cari seorang bintang kecil yang boleh hafal ayat lazim, dia hafal Yasin. Ya Allah, inilah realiti hadis. Macam mana akan melahirkan insan-insan yang istilahnya modal insan. Orang cakap sedap lah, melahirkan modal insan. Sebimbang cakap tak faham apa. Tetapi ini sekarang baru dah sedar nak melahirkan modal insan. Tetapi faham modal insan. Orang cakap melahir modal insan. Orang cakap melahir modal insan. Apa dia modal insan? Biasanya kalau modalnya itu, modal ditulis. Tiba-tiba orang cakap modal insan. Apa dia? Saya bukan kata modal, saya guna kata model. Model insan. Kalau seorang pemimpin dia nak bawa baik, pemimpin jadi baik. Itu model. Kalau bapak nak anak jadi baik, bapak dulu kena jadi baik. Yang jadi ketam tu anak jalan tu. Mesti jalan jawab. Itu bawa modal. Kita modalkan diri kita untuk melahirkan anak-anak jadi manusia insan. Sebab dalam Quran Allah menggunakan dua perkataan. Yang kedua-duanya maknanya manusia. Maka insan ataupun nas.
Kita baca dalam Quran, ya ayuhan insan, wahai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Nas manusia, insan manusia. Tapi kita tak kata menjana modal nas. Kita kata menjana modal insan. Sebab insan ialah manusia yang akal yang berfikir. Dia tahu siapa dia, tujuan dia dihidupkan, untuk apa dihidupkan, nak mana dia pergi ke insan. Kalau ada otak tak boleh fikir, ajar buat benda baik tak nak, yang jahat dia buat, merompak, judi, menyamun, merobot, meragut, itu bukan insan. Apakah ini manusia tak lahirkan? Maksud kita, dia Islam ni masih ke situ lah. Maka sebab itulah saya ni, tempat saya ramai bapa-bapa yang ada anak, perempuan yang ada anak. Tolonglah. Sejak usia anak kita 6 tahun, 5 tahun, kita dekat dengan Quran. Hafal ayat lazim, hafal tahiyat, hafal doa kunut, semua hafal dulu. Masuk 7 tahun, nak dah boleh baca ayat lazim, nak dah baca Fatihah. Terus baik. InsyaAllah. Tapi hari ini malam sekali. Lagi. Okey, malamnya hari ini saya lihatlah, tak tahu tu silap saya. Apa yang saya lihat hari ini seolah-olah saya dapati ramai di kalangan ibu-ibu, di kalangan bapa-bapa, seolah-olah dia pentingkan puasa daripada sembahyang. Alhamdulillah. Rupanya bukan saya tak lihat ramai orang tak lihat. Bila saya kata nak lihat, kata Alhamdulillah. Maksud saya dia kata Alhamdulillah. Okay, baik. Kita sambung lagi ya. Boleh? Okey, kita sambung gini saja. Sejak akhir-akhir ini apa yang saya nampak, apa yang saya lihat, mungkin kita tak sedar kesilapan kita. Karena apa yang saya lihat, ramai di kalangan ibu bapa hari ini diperhatikan puasa daripada sembahyang. Buktinya, menjelang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, ramailah ayah-ayah, ibu-ibu yang paksa anak-anak mereka berpuasa. Ada tak? Ada tak? Kadang-kadang budak di umur baru 6 tahun, baru 7 tahun, baru 8 tahun, dia paksanya puasa. Tak nak puasa, bagi upah RM2 sehari. Ada takut tak? Ada nak suruh paksa anak puasa? Ini persoalan. Tapi kenapa dia paksa nak puasa? Lepas tu megah kan? Orang kata, wah anak saya tak ingin puasa. Saya dah lalu. Dia megah anak puasa puasa. Ya? Islam tak suruh kita paksa anak-anak berpuasa. Tapi Islam tu paksa anak sembahyang. Sebab itulah hari ini kita lihat ada orang yang puasa dan tak sembahyang. Tak ada pasti hari ini, zaman ini, masa ini, ramai orang berpuasa. Ya Allah, ramai yang berpuasa. Tapi saya kata, tak semua yang puasa itu harus sembahyang. Betul? Ada orang puasa itu tak sembahyang. Tapi saya tak pernah